Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel Hafiz Angler. Azam pun sampai. Dia pun sampai, dia lambat sikit. Gerak dulu lah. Dia lambat sikit. Orang lah biasa dah gasak. Okay, hari ni Carol ada, Abang Noah ada, dengan Abang Aziz ada. Tu 4 biji M2 hari ni tu. Seorang je, sebiji je airbag. Okay guys, aku dah siap-siap set up semua. Kita lagi tu orang dah boleh lancar lah. Okay guys, pada korang yang nak dapatkan boat main poli macam aku pakai ni, boleh korang datang ke kedai kayak Bishim Melaka, berjumpa dengan Abang Yazidi. Boat main macam aku pakai ni bersaiz 25 liter lah. Okay, kayak aku macam biasa daripada kayak MG M2. Okay guys, Garmin pun dah siap. Aku pakai Garmin Vivid 4 CV. Okay. Oh, teringat. Okey dah tanah tu. Okay guys, nanti apa-apa aku update dekat atas spot. Okay, stay tune. Okay, aku dah start lancar. Yang orang kat depan ada 3 orang, Zanzam belakang lagi. Pulau Connect guys, Pulau Connect tu, Pulau Connect lah. Saya dah hujung tahun ni memang aku akan pergi dekat sini je. Banyak kan punya video akan pergi kat sini je. Kalau lah ada tempat yang biasa aku turun, kalau ada apa, dia teduh kan, tu ada hujan ke apa kan, bijak dia teduh lah, kita turun sana. Nampak cuaca hari ni macam makin baik. Ada hujan mana tadi, kalau sampai tadi hujan lah. Hujan. Ni dah habis lah. Stop recording. Okay, aku dah sampai dekat spot. So macam biasa, kalau aku main jig esok aku punya buatan sendiri lah. Okay, kalau jig pula, jig dari Koburu Jig 15 gram kuncit. Yang ni aku ingat pisang ke apa, aku tak ingat lah. Mango yang ni 15 gram. Dekat. Tak dekat. Repeat balik tempat. Strike. Strike. Ada, ingat tak ada. Strike bang. Ada, ingat tak ada. Alhamdulillah. Strike yang pertama di pagi hari. Sekut. Tak. Kosong lagi.
relax ni. Oi. Kecil-kecil. Strike on Koburu jig execute by Hafiz Angler. Tapi tak ambil, ada lagi belakang. Lagi ni. Alamak, lucut. Alah, lucut. Lucut pula. Strike. Alhamdulillah. Ikan yang kedua, guys. Ikan yang kedua. Hei, tak relax dia. Diam. Kawan-kawan kau sekali tak relax. Kau buru jig lagi. So baik angler. Dia banyak lagi bawah ni. Hai, shake. Stop recording. Oh Allah. Betul laju dia. Ada kena. Dia nahak. Nahak bang. Dia nahak gaya punya. Dia pun tadi ambil tak kena-kena. Kau buru jig. Macam nahak. Tak kena. Kena. Baik. Wah, dia weh. Serkut lagi, guys. Serkut. Apa kat mulut kau ni? Kau buru jig. Ada apa kat mulut dia? Strike. Serkut. Kan balik tadi. Aku sebenarnya tak nak rekod pun sebab aku dah ada ikan dah. Cik ikan sebesar pula kan nak rekod. Jadilah. Kau buru jig lagi. Minat kau boleh dapat dekat Shopee ni. Kau buru jig Pening. Kau nak dapatkan jig kau buru jig. Jenis ada lagi sana lama tu. Kau boleh dapatkan. Okey.
Baik. Oh, baru. Alhamdulillah. Ada kat tempat rata lah. Kat tempat rata dia duduk lah. Ha? Ha, ni? Alhamdulillah. Oi, 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 oi. Betul tanggal je. Masih lagi on koburu je guys. Tanggal aku nak ambil dia. Menjelin jang je. Tap. Saya boleh. Oh, Dia perut ah. Bukan ni. Duri guys. Tanpa perut. Oh, lucu bang. Aduh. Aduh. Oh, tunggu. Aduh, sayangnya berdecit bang lodek saya. Ni kau balik. Sat. Oh, lucu. La ilaha illallah. Aduh. Apa benda ni? Elah. Habis. Aduh, sayang. Bye. Aduh. La ilaha illallah. 2 kali ambil Alah tuan. Kena kau. Sakit. Serkut. Kemana kau nak lari? Kau jangan pergi mana? Alhamdulillah. Sana dah lekat dah. Kau buru je. Allah. Aduh, apa pasal ni? Rucut lagi. Apa benda ni? Dah berat macam tu pun tak kena ke? Aduh. Rucut lagi. Kau dah gatal. Apalah nasib dah. Okey guys, aku dah sampai ke darat.
Gelap. Ni lompat lah. Sana tengah lompat tu. Semua dah sampai darat lah. Semua dah sampai darat. Semua adalah hasil dia. So aku nak go through hasil aku dekat Pulau Cornet. Okay. Alhamdulillah. Ada juga hasil, alhamdulillah. Lepas lauk guys. Ada kerapu, ada kerap, ada sekut, ada jenak. Alhamdulillah. Okay. Okay guys, pada korang yang nak subscribe channel Lapis Hangil, aku ucapkan terima kasih banyak. Pada korang yang belum subscribe lagi, boleh menekan button subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Yang paling penting, ada strike, ada gaji, ada video Pulau Cornet. Assalamualaikum, bye bye.